Hello, Cik Sui Chen. Hello, doktor. Rasa macam mana sekarang? Gigi geraham sakit. Tak apa, nanti saya periksa. Jangan risau. Saya scan gigi cik dulu ya. Kenapa ramai doktor nak kena tengok gigi saya? Serius sangat ke? Awak hal terpenting untuk saya sekarang. Mestilah panggil doktor terbaik untuk tengok kan? Memang perangai CEO sangatlah awak. Okey, sekarang kita tengok keadaan gigi cik dulu. Gigi cik ni nampaknya perlu buat rawatan akar gigi. Biar saya tengok apa lagi yang perlu dibetulkan. Ini boleh dibetulkan dengan pendakap gigi Luxina. Pendakap gigi Luxina? Boleh ke tu? Spa Dental ialah klinik yang paling banyak buat pendakap gigi Luxina di sini. Jangan risau. Okey, buat yang terbaik. Saya yakin. Benda kecil ni pun tak boleh nak uruskan ke? Maaf, Kak. Tak tahu macam mana Sui Chen dapat pujuk Evelyn. Dah berapa lama kau kerja sini ya? Sui Chen cuma designer kecil je. Itu pun kau tak boleh nak uruskan. Naib, Lin Chen Yu selalu melindungi dia. Macam mana saya nak lawan dia? Kau nak cuba cakap, sekarang ni aku tak stani Lin Chen Ye. Lin Chen Ye dah mula korek hal-hal lama. Dia nak mengadu pada semua pemegang saham tentang hal aku. Mereka nak lucutkan jawatan aku, tahu tak? Aku faham. Dalam syarikat ni, aku je yang tahu rahsia kau. Kau sengaja kan? Kau nak menghancurkan aku. Ya kan? Tak, Kak. Tak ada. Saya tak bocorkan apa-apa pun. Aku bagi kau peluang terakhir. Kau uruskan perkara ni. Aku tak nak ada apa-apa masalah lagi. Bila dah selesai, baru kau balik ke syarikat. Kalau tak dapat selesaikan, rahsia kau pasti akan jadi bahan gosip seluruh syarikat dan kau tak boleh nak lari. Jadi sekarang nak saya buat apa?